isteri saya kuat membebel dan garang. Apa hukum ketika suami mengajak isteri bersama, isteri tolak ajakan? Marah suami yang mahu bersama. Siang untuk laki dia. Siapa tanya ni? Mu gelak-gelak mu lah tu. Dia kata bini dia garang dan bini dia suka membebel. Nah, Allahu Rabbi. Dia ajak bersama, dia marah laki dia. Dengar baik-baik. Orang perempuan bila dia sihat tak sakit, bila suami dia ajak bersama, hendaklah ditunaikan. Iza da'ar rajulu imra'atah, kata Nabi. Apabila suaminya memanggil isterinya, apa? Tak tiha walau kanat ala tanur au kama qala. Hendaklah isteri itu datang terus kepada suaminya, walaupun isteri itu sedang berada di dapur. Faham? Ada riwayat walaupun sedang duduk di belakang unta. Maksudnya isteri sedang memasak di dapur, tengah buat kek lapis kat bandar lah. Nak laki dia panggil, yang jimak. Contoh Datuk, contoh. Nah, maka kalau tengah goreng ikan, lepor kuali pergi kat isteri. Faham? Kalau tengah kukunya terajang mesinnya, pergi kat laki. Kenapa? Kerana hadis tadi. Tak tihi walau kanat ala tanut, datang segera kepada suaminya walaupun sedang sibuk di dapur. Nampak? Itu panggil isteri solehah. Faham tak lagi? Dan isteri solehah ni mudah tak? Payahlah. Dia macam kayu gaharu. Faham lagi? Tepi-tepi jalan tu bukan kayu gaharu. Faham lagi? Nah, batu kayu gaharu grade A 200,000 sekilo. Grade nombor 5E 16,000 sekilo. Pasal payah dapat. Faham tak? Batu isteri solehah payah dapat. Seumpama seekor burung gagak yang warna putih di antara 200 ekor burung gagak berwarna hitam. Faham tak? Jadi isteri kita di rumah gagak putih ke gagak hitam? Kalau tak hitam kelabu-kelabu gitulah. Faham tak lagi? Nak putih tu payah. Dan sanilah, kalau di tengah lipat baju panggil terus pergi. Nampak? Jadi tiba-tiba kita tak dapat isteri macam tu, dah macam mana? Cerai? Jangan. Nasib kita lah tu. Faham tak? Nasib lah. Jangan pergi cerai pula. Nah, isteri ni bukan macam kawan WhatsApp. Kalau kita tak suka boleh left group. Kita kalau kita